Mama semua, bersama saya Yuyu dalam podcast Jom Jana Kelab Mama. Hari ini kita ada penampilan khas daripada Lactation Counselor Puan Ain Omar. Hai Puan. Hai Yuyu. Sihat? Sihat Alhamdulillah. Okey. So, hari ini sempena bulan Ramadan ni kita ada topik yang sangat istimewa di hati Yuyu sebab Yuyu sendiri breastfeeding mom. So, kita nak bincangkan topik breastfeeding pada bulan puasa. Okay. Before kita nak start, Yuyu nak share sikit lah. Yuyu sendiri breastfeeding mom untuk anak girl 2 tahun. Dia memang dua girl. Dua-dua Yuyu breastfeeding, seorang sampai 3 tahun and sekarang masih tak berjaya nak win off. Masya Allah. Okay, so Yuyu nak cerita tentang concerns and the troubles masa cabaran kita lah. masa kita menyusukan anak. Bagi Yuyu sangat-sangat drain, penat, thirsty, exhausted, all in one. Semua betul motherhood kan? lah, betul motherhood sebab bila kita puasa tu anak kita bagi anak kita susu kan. Lepas tu kita tak boleh nak top up dah makanan tu. Memang penat. So that one is the challenges lah saya rasa semasa menyusukan anak ni. Tapi it's good sebab ada rusah tu. Tapi saya nak tahu lebih lagi. Boleh, insyaAllah. Okay. Kita bincang. Okay, before sebelum kita nak start to the next, the deeper, and then saya nak tanya secara secara general, galakkan pakar secara umum tentang breastfeeding semasa berpuasa ni. Boleh tak Puan Ain huraikan and bagi tahu kepada clueless moms out there? InsyaAllah. Terima kasih banyak Yuyu. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Ain binti Omar. Seorang lactation counselor and baby sleep and cry advisor. So selain daripada handle penyusuan susu ibu, saya juga handle tangisan dan tidur baby. Untuk newborn sampai 2 tahun lah. Actually dia boleh sampai 6 tahun, tapi saya ambil kes sampai 2 tahun lah selalunya. So untuk menjawab soalan Yuyu tadi, sebab itu kita punya main topik kan. Betul. Kita tengok secara worldwide, WHO selalunya memang kita akan refer kepada WHO, World Health Organization, ataupun AAP, American Academy of Pediatric. Dia memang menyarankan, menganjurkan untuk ibu menyusu ni terus berpuasa. Teruskan berpuasa macam biasa seperti mana tidak menyusu. Dan dari segi agama, dari segi Islam, kita pun tahu memang puasa tu adalah wajib. Betul. Tak kisah you tu seorang ibu hamil ke, menyusu ke ataupun tidak menyusu sekalipun, mesti kena cuba berpuasa dulu. Memang kita tahu ada rusah kan, tapi nanti kita bincang lagi dalam bab tu. Tapi sebenarnya kita memang kena cuba puasa dulu. Kalau tak boleh baru kita akan guna rusa. Baru guna rusa. Betul, cuba dulu baru kita pakai rusa tu. Tapi ramai ibu faham asal menyusu je ataupun hamil je, tak apalah, tak payah puasa. Itu salah faham sedikit lah. Sebab kita kat Malaysia kena ikut mazhab Imam Syafi'i. Dia memang ada beberapa pendapat mazhab lain. Tapi kalau kat Malaysia kita kena ikut mazhab Syafi'i. Betul. Sebab macam you kata nak tahu lebih pasal rusah tu, boleh baca dekat fatwa lah. Memang ada tulis. It's better kan. Betul. Dia cakap pun, dia kata kena diharuskan berbuka. Bukan tak payah terus. puasa. Kan belum start dah tak puasa dah. Orang kata apa, cuba dulu baru kita tahu outcome dia buat macam mana. Diharuskan berbuka tu pun kita dah tahu. Maksudnya mestilah berpuasa baru berbuka kan. Islam tu memang mudah tapi jangan terlalu mudah kan. Jangan kita mudahkan. Kita follow the inilah fatwa kita kan. Dari segi umur macam itulah yang kita nampak, dari segi worldwide, dari segi agama kita tengok dari banyak segi lah. Jelas. Jelas, crystal clear. Korang jelas tak? Moving on to the next question. Apakah kesan terhadap tenaga mama tu sendiri dengan penghasilan susu? Maksud saya milk production tu macam mana? Is it berkurang or bertambah atau macam mana? Boleh Puan terangkan tak? Boleh. So itu yang paling menjadi concern ibu-ibu. Sangat concern. Saya pun masih concern sampai sekarang. Bila puasa kan, dia akan rasa macam boleh ke aku ni teruskan berpuasa? Maksudnya mampu ke berpuasa? Boleh tahan lapar ke kan?
ataupun nanti susu ada drop tak, itu concern ibu, kebanyakan ibu menyusu lah, termasuk saya sebab anak saya pun baru 4 bulan. Dan anak sebelum ni pun pernah berpuasa sambil menyusu, maksudnya pernah berpuasa tu time mengandung, pernah bulan Ramadan pernah tempuh mengandung, pernah tempuh berpuasa. Dua-dua fasa dua-dua dah kena. Dua-dua anak insya-Allah akan kena. Okay, so kita dah tahu itu concern most of the moms kan. Betul. So yang berbalik kepada yang kita tengok satu-satu. Okay, dari segi tenaga, kita tahu walaupun kita ni tak puasa, ibu-ibu memang akan letih. Kan? Jadi ibu memang penat. Apa je tak penat. Sampai ramai orang kan apa nak energy booster apa. So apa lagi kalau menyusu dan berpuasa. Masya Allah. Of course kita akan nampak super mom. Super mom. Kita akan nampak sedikit pengurangan dari segi maksudnya energi itulah. Mungkin kita akan lebih cepat letih, cepat lesu macam tu. Kan dah lapar kan, of course lah. Dah hujung-hujung sikit nak berbuka tu. Menyusu tu sendiri breastfeeding hunger, you tahu kan macam mana dia punya breastfeeding hunger tu. Betul-betul. Apalagi kalau memang tak boleh, memang sampai ada yang hypo dan sebagainya lah. Okey, itu dari segi tenaga. Dari segi penghasilan susu, yang ni yang paling ibu risau, especially ibu bekerja ataupun ibu yang memang dia tak direct feed anak, kita panggil EP mom lah, exclusive pumping mom, yang fully 24 hours akan mengepam saja. Dia akan nampak susu tu kan. So bila dia nampak volume tu mungkin berkurang daripada biasa, daripada hari yang dia tidak berpuasa. Jadi memang dia boleh nampak lah kalau ibu yang fully direct feeding. Kita tak nampak. Betul. Jadi kalau ibu yang mengepam, of course dia akan nampak berkurang ataupun bertambah. Tapi jangan terkejut tau. Ada ibu yang bila berpuasa, susu dia boleh bertambah. Satu faktornya adalah bila kenapa boleh bertambah tu juga, sebab badan kita rest. Kita punya penghadaman rest. Jadi energi kita tu diguna untuk buat susu tu, faham tak? Maksudnya kita penghasilan susu tu sendiri. So, badan kita kan kalau hari yang kita makan, kita asyik makan. You percaya semua EP mom memerlukan yang betul, increasing tu, bukannya betul. ni sebab bila kita susu tak ada, bila kita tengok, sebab you pernah jadi EP mom for 3 months. Bila susu tu tapi subhanallah masa tu you tak puasa lah, so susu tu melimpah lah, and alhamdulillah. Tapi kalau macam you punya pendapat, kalau you berada di ketika itu tengah menyusu, anak pula tengah nak susu, kita tengok makin sikit, mental pula yes, kacau. Betul. So kemungkinan untuk drop tu ada. Sebab based on my experience pun yes, memang ada. Bila dah hujung-hujung tu, kenapa drop tau? Sebab kita dah tak jaga dah sangat sahur. Makan pun tak berjaga sangat. Itu punca dia. Kalau kita jaga faktor-faktor, nanti kita bincang lebih faktor-faktor apa yang kita kena jaga. Biasanya maintain ataupun mungkin drop sikit saja. Sikit saja. Still sikit akan insya-Allah cukup dengan demand baby. Sebab kita tak nak susu melimpah, kita nak susu yang cukup. Betul, susu yang cukup untuk anak kita. Betul. Ada demand dia, adalah supply dia. Yes, basic concept. Saya suka memang saya ingat benda tu. Ya. Itu basic konsep penyusuan. When there's a demand, memang always ada supply. Ada demand, akan ada supply. Okay. So moving on to the next question. Cara untuk kita jaga timing untuk menyusu, especially untuk working moms lah. Mesti dia ada schedule dia. Betul. Untuk timing pumping and all kan. So untuk timing ni pun ramai juga ibu tanya, macam mana saya nak adjust supaya macam saya tak kena mengepam banyak kali sangat waktu siang sepanjang berpuasa tu. Actually yes, boleh kita adjust untuk ibu yang bekerja lah. Kalau ibu yang direct feeding, dia memang feed on demand. Dia memang anak minta, kita bagi je lah kan. Sebab dia memang 24 hours dengan baby. Betul. Tapi kalau untuk ibu yang bekerja, dia boleh adjust. Contohnya waktu sahur, dia bangun, dia boleh pump. Jadi kalau dia rasa lapar ke dahaga ke, dia still boleh makan, boleh minum at that time. So dia adjust lah. Contoh kita sahur sekarang subuh dah lewat, kan. So dia akan sahur pun mungkin dalam dekat pukul 6 lah contoh. Sebab apa? Salah satu tips dia untuk maintain hunger tu, lewatkan sahur. Kita ambil keberkatan lewatkan sahur tu lah kan. Ada berkahnya kat situ. Betul. So lewatkan sahur, ambil hujung-hujung. So kita bangun je, kita start pump dan sambil makan, sambil minum apa semua. So bila dah habis pump, kalau ni kita boleh minum makan lagi kan. So at that time
kita boleh pump ataupun boleh buat power pumping juga. Oh, Untuk maintain the supply lah. Power pumping. Salah satu tips dia. boleh cerita sikit tak macam mana nak power pumping Okay, tu? power pumping tu dia macam biasa kita pump 30 minit kan, standard yang tu standard. So kalau power pumping ni dia ada step dia. Contoh kalau ibu pakai double pump, so ibu boleh buat 20 minit, rest 10 minit, pump balik 10 minit, rest lagi 10 minit, pump lagi 10 minit. Dia macam tu. Rest, Ilmu pump, rest, mahal pump. ni, Mamis kena tengok tau. Okay, Saya pun sendiri selalu lupa. So saya tanya ni sebab untuk diri saya juga. Okay. Sebabnya bila kita buat power pump tu, kita hantar signal pergi brain yang cakap kat dia, kita nak fahamkan otak kita, oh ni ada banyak permintaan susu. So you need to supply more. I need more. Macam kilang susu lah. Betul. More demand, please supply more. Okay. So you dah pump waktu tu, contoh pukul 6 contoh 6, 7, 8, 9, 10 you pump satu kali dekat office. Okay, 10, 11, 12, Gap 1, tu berapa 2. puan sepatutnya? Okay, mungkin sebelum ni you buat 3 jam sekali. So bila you buat 3 jam sekali, mungkin you kena pump 3 ataupun 4 kali dekat office. Okay. Kan? So you boleh je adjust buat maximum gap 4 jam. Maksimum Maximum gap 4 jam. Jadi mungkin kita pump waktu sahur sekali kan, dekat office mungkin pump 2 ataupun 3 kali. So nanti lepas berbuka baru susukan anak macam biasa macam tu. Kalau still tak cukup demand, mungkin boleh tambah lagi satu waktu dah berbuka sebelum tidur ke. So kita adjust macam tu lah. So that kita tak adalah macam betul-betul perah kita punya susu sepanjang kan, mestilah menyusu. Kena orang kata tak adalah santai sangat, tapi orang kata you macam still jaga demand and supply. relax. Kalau ibu mengepam, sebaiknya 4 jam lah maximum 4 jam gap. lah Jangan maximum. lebih lah. Itu yang memang kita sarankan selalu. Okay, thank you. Okay, soalan yang seterusnya ni saya rasa semua warga net nak tahu, yang menyusu lah especially. Boleh tak kita ponting puasa kalau susu kita kurang? Kan ponting puasa kan. Saya nak Misteri. ponting. Okay, so sebab ponting puasa tu macam kita cerita awal tadi. Ramai ibu nak gunakan rukhsah. Tapi kita kena faham dulu rukhsah tu nak guna tu kena tahu reason di sebaliknya lah. Kan tak boleh main simply guna je. Macam you cakap lah, Islam tu mudah, tapi jangan kita mudahkan. Kan? Mudah sangat. Mudah sangat. Asal susu drop je terus tak nak puasa lah. Dia susu drop ni kita kena faham selagi dia cukup dengan demand baby. Maksudnya contoh kita bekerja, ibu bekerja, baby satu hari minum kita supply 12 ounce contoh. So kita pump mungkin kurang sikit, dapat 10. Tapi tu sepanjang bekerja. Sepanjang bekerja. So you nampak memang drop daripada biasa. Tapi you boleh tambah sesi perahan dekat rumah. Waktu malam ada lagi makan kek ke, booster lah tu. Dia ada teknik dia untuk kita bantu. Kalau drop yang terlampau banyak dan kita nampak mungkin 12 dan you dapat 5 ounce je. You nak cover lagi 7 ni. Dan you memang tak ada emergency stock. That's why mungkin kita ada lagi kod lepas ni. Sebenarnya kita kena buat persediaan sebelum kita start Ramadan. Persediaan apa? Prep. Stok Ramadan susu. prep. Ramadan prep. Orang selalu Ramadan prep lauk. Ini Ramadan prep susu. Susu, betul. Plan your breastfeeding journey. Itu keywords dia. Maksudnya you dah tahu, ni kemungkinan. Kalau tak drop, Alhamdulillah lah. Tapi kalau drop, in then you case nak kan, pergi gagal cari kat mana. In case kan, memang kena well plan orang kata. Everything perlukan plan, betul tak? Kita dah nak, bila kita tahu nak puasa, dah nak masuk bulan puasa, seminggu lagi contoh lagi seminggu je kita nak masuk bulan puasa. Marathon. Kita check lah kita punya emergency stock tu sama ada cukup ataupun tidak. Sebab you tahu kalau contoh you hari-hari perah, memang you akan kena guna juga satu hari satu pack contoh kan. Betul. You tahu dah ni memang tak cukup ni. So why not you buat persediaan awal. Contohnya apa? Tambah sesi perahan dekat rumah. Kan? Anak menyusu sebelah, dah habis sesi sebelah, you boleh perah lagi sebelah. Marmet tahu kan? Perah guna tangan ataupun guna pump. Ataupun you buat power pumping. Power pumping tu tak semestinya kena bangun malam untuk buat. Ramai orang tak nak buat sebab dah macam susahnya saya nak bangun 2-3 pagi nak buat. Tak wajib buat malam. Cuma malam tu the best is prolactin kita sangat tinggi. So kalau macam saya sendiri sejujurnya saya tak pernah bangun malam buat power pumping. Saya akan ganti satu sesi perahan waktu siang tu buat power pumping satu hari. Sekarang pun tengah buat sebenarnya. Nak prepare kan. Tengah buat. So satu hari sekali buat power pump. So stok yang lebih tu kita simpan, kita bekukan.
So that in case susu you drop nanti, you still masih boleh berpuasa. Ada stok lain dah. Cover dengan emergency stock. Nama pun emergency stock. Betul. Time tu lah you nak guna. Betul. Okay. Saya suka. Ringkas, padat dan orang kata jelas apa? kan? Jelas sangat sebab I rasa semua kadang orang tak concern terfikir pasal tau. tu. Nak Betul. buat persediaan tu. Okey. Nak bersedia cari baju raya je tu. Puasa apa belum? Okey. So, macam you sendiri kan, apa ni? Kurma. Okay, macam you sendiri, you memang malam sebelum nak tidur, nak bangun sahur tu, you dah memang blend kurma, oats dengan susu full cream. Mesti semua tahu untuk apa kan? Untuk milk booster ke siang hari tu, untuk bagi bertenaga. Alhamdulillah, it works well with me. I've been practicing this since anak first dulu sampai anak kedua ni. Tapi kita nak tahu juga untuk Puan Ain lebih tahu. Betul ke kurma ni untuk pemakanan yang kita boleh jadikan rutin sepanjang bulan Ramadan? Apa khasiat dalam saintifik dia? Okey. Seperti mana kita tahu, kita akan cari kurma waktu bulan puasa saja. Sebab kalau time tak puasa tak makan kurma. Ya, tak suka. Padahal kurma ni actually milk booster yang sangat kata organik, sangat membantu untuk naikkan penghasilan susu ibu. Kalau you amalkan makanan sunnah, nama pun makanan sunnah kan. You amalkan ambil 3 biji ke 7 biji ke, actually dia memang sangat membantu. Sebab dia sangat tinggi iron, zat besi lah. Cuma tadi macam you cakap blend dengan susu apa semua tu kan. Actually kalau ini pun info saya baru tahulah dari segi dari saya punya team nutritionist. Kita tak galakkan, kita kurang galakkan ibu blend kurma dengan susu. Sebab bila you blend, kurma kan tinggi zat besi. Okay, susu kalsium tau. So dia akan ganggu penyerapan kalsium. Guys, this is new information for me. Sebab tu kalau kita mengandung dulu kan, bila kita mengandung, kita nak makan pil kita punya iron, iron tak boleh ambil dengan kalsium. Dia cantik makan dengan vitamin C. Ya, betul. Ada doktor pernah pesan. So kalau you nak makan kurma, you makan kurma. You nak minum susu, you minum susu. Jadi macam mana dengan Puan Ain tahulah as a content creator, macam you sendiri pun pernah post dekat my feed, posting feed yang I buat something like that lah. So I should stop now lah. Bukan maksudnya macam kalau boleh jangan makan sekali lah. Dia macam ni untuk milk booster ataupun energy booster okey. Cuma kita risau dia ganggu penyerapan iron. Itu saja. Itu je concern dia. Kalau nak buat tak ada masalah. Cuma memang dia membantu untuk bagi rasa kenyang lebih apa semua. Untuk penyerapan iron tu sahaja. Okey. Macam kurma, you boleh buat rendaman kurma. Pernah dengar air nabis? Yes. Ambil 3 biji kurma, buang biji dia kan. Okey, rendam dalam air, simpan dalam chiller, peti ais, lepas tu esok minum. Itu memang sangat-sangat. Itu lagi better lah daripada itu memang mungkin lagi kita better. kena kurangkan. Ini ilmu. Betul. Kalau nak minum susu, mungkin boleh minum susu malam sebelum tu ke. Means that you tak campur lah dengan kurma tu. Tak campur lah. Tapi kalau nak buat tak pun salah, tak adalah. Tapi tak tidak digalakkan. Scientifically lah. Macam betul-betul efek. Tak adalah sampai ke tahap itu. It just info for you all tahulah. Okay. Okay Puan Ain, saya ada soalan daripada saya dan juga mama-mama sekalian. Apa tips untuk ibu yang menyusu untuk kekal bertenaga sepanjang bulan Ramadan? Okey, ni memang saya banyak dapat DM. Okey, even saya dah post nota dekat saya. Banyak dah. Okey, tak apa, kita ulang-ulang lagi kan. Okey, first thing first, of course kita kena jaga makanan kita waktu sahur dan waktu berbuka. Kalau boleh elakkan pengambilan fast food kan. Kalau nak cepat goreng Maggi contohlah kan. Goreng Maggi kan. So kurangkanlah, ambillah makanan yang low GI value. Contohnya apa? Roti wholemeal, kurma kan. Kurma. Lepas tu oat, nuts ke kacang. Yes, legume semua actually memang semua membantu. Ke kacang tu sambil kudat-kudat tengok TV lepas tarawih tu boleh je makan. Dia membantu sebab dia dalam kategori protein. Betul. Yes, so protein, so karbohidrat kompleks macam tadi oat apa semua tu.
sayur-sayuran. So itu paling penting, makanan bernutrisi. Fiber semua. Tak semestinya puasa je kena makan makanan macam tu. Semestinya Kena time tak puasa pun kena amalkan. Okay. Oh. So jaga waktu sahur, lambatkan sahur, kan. Lepas tu ambil makanan yang nutrisi tinggi, and then water intake. Itu paling penting. Kalau you sendiri dehydrated, confirm anak akan dehydrated. Betul. Kan? Ya. Tips dia, cari isi air penuh yang ada straw. Itu tips dia. Confirm kita akan lebih banyak minum air tanpa sedar. Compare tu kita pergi dapur ambil segelas kan. Kita kan malas dan penat. Kan? Dah duduk tu tak nak bangun dah. Dah duduk tu tak bangun dah. So itu tips dia. Okay, beli yang tumbler yang besar. Okay, isi terus 2 liter. Then you minum je. Cool. Jangan minum banyak sekaligus. Itu pun tips juga. Jangan minum banyak sekaligus. Contoh, semalam tak sempat minum air. Bangun pagi time sahur minum kau. You akan kerap ke toilet. Akan keraplah cepatlah keluar air tu, badan akan dehydrated. Keluar liquid banyak. Liquid banyak kan, dengan waktu yang cepat. So you akan cepat rasa dahaga juga. So itu pun tak boleh. So sikit minum dan kerap sikit sampai sikit cukup dan lah. Kerap habiskan. Kalau boleh 2 liter, kalau lebih sikit pun boleh je, tak ada masalah. Macam tu. Okay? Itu air lah, water pemakanan. Make sure, kenapa low GI value tadi? Sebab kita nak gula kita tu perlahan-lahan dilepaskan. Kita tak nak sugar spike itu terlalu ni. Kita memang akan cepat rasa lapar kalau macam tu. Okay? Water intake, and then make sure jaga demand and supply tu. Maksudnya susu kena keluar macam biasa, kerap macam biasa, setiap 3 hingga 4 jam kan, kena jaga. Ikut timing, ikut schedule yang yang dah jadi rutin. Dan mindset. Kalau you rasa susu aku nanti mesti drop waktu bulan puasa, memang confirm drop. Sebab you are what you think. Yes. Kan? You are what you think. So kalau mindset kita dah awal dah set macam tu, memang confirm akan jadi. So kita fikirlah, kita pula umat Islam, doa tu kan kita punya senjata. Betul. So kita dah usaha macam-macam ni. Okay, jaga mindset, kita jaga jadual perahan apa semua. So kita doa supaya Allah mudahkan susu tu cukup. The word is cukup. Tak perlu terlebih-lebih nak supply kat mana. Kita feed anak kita bukan feed fresh lah. So as long as cukup, anak bertumbuh dengan sihat, berat naik elok, dia kenyang. So cukuplah. So itu tips untuk berpuasa dengan tenang dan cukup. Serba-serbi. Sebab kita, we as a mom itself, kita kadang tu kalau tak manage time betul-betul, dia akan jadi chaos tau. Dia macam betul. Overthink pula, burn out, anak tak susu tak ada semua. Habis semua terabur. Okay. Time management is important. Hydration is the key. Hydration is the key. Betul. Okay, sekarang kita nak cakap tentang fakta versus auta. Okay. Boleh ke susu kering kalau mama menyusu berpuasa? Auta. Sebab kita back on konsep asas apa tadi you? You dah ulang banyak kali konsep asas penyusuan. Demand versus supply. You tak puasa ke? Tak ada demand, tak adalah supply. Wajib berpuasa untuk umat Islam. Takkanlah puasa sampai susu boleh jadi kering. Tak logik. Tak logik. Okay. Next, betul ke kalau puasa susu jadi cair dan kurang berkhasiat? Okay. Auta. Ya, sebab apa? Explain sikit. Sebab faktor susu cair adalah bukan puasa. Maksud susu cair tu boleh jadi mungkin sebab cuaca panas sangat, susu boleh jadi cair. Hebatnya susu ibu, Allah cipta macam tu. Dia akan komposisi dia tu, protein dia berubah ikut cuaca, ikut environment sekeliling. Wow, this is new. Ikut macam kalau you breastfeeding, contoh you pergi hospital, you breastfeed dekat hospital, bakteria tu bakteria dalam susu ibu ada microbiome tau bakteria. Dia akan pattern ikut condition sekeliling. Hebat sangat. So sama juga macam protein. So sweet, haru lah. Lemak dia tu. Betul. So puasa bukan akan sebabkan susu cair. Auta. Okay. Next, makan banyak masa sahur, susu banyak waktu siang. Betul ke atau sekadar mitos? Mitos. Auta lah, okay. Sebabnya makan banyak tu memang boleh bagi apa, tenaga dekat ibu lah, bagi ibu rasa kenyang. Tapi susu banyak, back to konsep asal. Demand and supply. You makan banyak mana kita kona tang tu juga. Pimai tang tu juga. Demand and supply. Demand supply is everything. Okay, makan next. Banyak macam mana pun kenyang je lemaknya. Tapi tak keluar susu pula. Okay. Susu berubah rasa masa puasa. Betul ke bayi komplain dengan menangis? Fakta
atau auta? So jawapan dia auta. Okay, sebab bayi menangis ni banyak faktor lagi. Gatal lah. Kena nyamuk gigit lah. Sakit telinga lah. Betul. Dan susu ibu yang berpuasa tidak berubah rasa lah. So rasa yang berubah ni biasanya lah antara sebabnya ibu mengandung. Ibu mengandung ataupun ibu yang ada saluran susu tersumbat, clog dark lama, ataupun ibu yang dah wean off. Okay, wean off maksudnya berhenti menyusu lah. Mungkin anak dah 2 tahun lebih. Ada kajian mengatakan susu ibu ni rasa sedikit masin. Betul. So mungkin baby rasa macam tak sedap lah kan. So dia menangis ataupun fasi sikit. Tapi kalau menangis waktu berpuasa ni, kemungkinan besar baby memang tak kenyang. So bukan sebab perubahan rasa susu lah. Dia memang tak kenyang, tak cukup susu. Dia rasa tak kenyang lah, tak puas lah menyusu tu. Mungkin disebabkan flow susu jadi slow ke, ataupun memang dia rasa tak cukup ke, susu ibu drop ke. Itu antara sebabnya lah. So untuk perubahan rasa susu tu jawapannya auta lah. Sebagai penutup, last but not least, boleh tak Puan Ain share sikit one thing you nak bagi tahu to breastfeeding mom out there menjelang bulan puasa ni? Okay. So untuk ibu menyusu kat luar sana, kalau boleh plan your breastfeeding journey. You dah tahu yang kita akan berpuasa, jadi kita kena tahu kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku. Kita mungkin akan letih kan. Jadi kalau prep kalau kita memang suka masak kat rumah, so kita prep siap-siap, ataupun kita minta bantuan suami. Itu paling penting. Make it easy. Kurangkan aktiviti berat waktu bulan puasa kan, semampunya kita buat setakat kita mampu. And then about your breastfeeding, sama juga, plan your breastfeeding journey tu, sediakan stok. Kalau contoh ramai juga yang tanya, kalau ibu yang direct feeding perlu tak sediakan stok? Kalau you mampu sediakan, you boleh je. Maksudnya anak you memang boleh minum guna medium lain, contohnya shrink ke, cup ke kan, spoon ke, then you boleh je buat stok in case you risau. Tak ada masalah, tak ada salah dan There betul no pun wrong dalam penyusuan kan? ni. Kita buat dia. Cuma itulah, you kena plan betul-betul, dan mindset kena set betul-betul. Jangan ingat asal puasa je susu drop, asal puasa je macam-macam masalah datang. Tak boleh lah macam tu, sebab demand and supply. Sebab puasa tu ibadah. Betul. Dan penyusuan tu sendiri ibadah kan. Saya memang excited when it comes to Ramadan. Berpuasa dan menyusu bukan halangan. Betul, setuju. Sebab kita pun dah pernah alami, kita pun seorang ibu, jadi kita tahu kan. So back on, paling penting kesihatan ibu tu kena tengok jugalah. Sebab kita tak boleh pukul rata. Maksudnya mungkin ibu tak sihat, so mungkin boleh refer to kepada yourself, pakar kan. Dan kalau dah tahu memang tak boleh sampai, dah sampai limit dah ni, mungkin sampai nak pitam, rasa pening, dah terlampau tak sihat, then you gunakanlah ruksah yang gunakan ruksah. Dan saya rasa ada lebih baik kalau kita refer kepada yang lebih pakar, kepada medical team lah. Okay, itu saja. Okay, a big thanks to Puan Ain Omar. Sangat banyak info yang saya dapat hari ini. Alhamdulillah. Okay, see you next time. Bye, thank you so much.